Tuan Cik! Jangan masuk campur urusan aku dengan anak aku. Kau tuan gaji je. Cik Uzam dengan Tuan Zul dah amanahkan kakak supaya jaga Arya. Jangan bagi siapa cederakan dia walaupun Puan mak dia sendiri. Aku jangan nampak hebat sini budak tu. Tak boleh, Puan! Kalau Puan pukul dia lagi, saya akan call Cik Uzam sekarang. Kau tunggu aku balik. Aku akan pastikan kau tu kena pecat. Kau siapa? Kau siapa nak pecat dia? Ni seorang lagi yang tak sedar diri. Apa? Kau ingat kau layak ke nak pecat dia? Kau tu paling layak lah kat sini. Jangan perasan lah. Engkau tu yang perasan. Rumah ni suami aku yang punya. Engkau tu cuma menantu je yang menumpang dekat sini. Bila-bila masa je aku boleh suruh suami aku tu halau kau keluar daripada rumah ni lah. Oh. Lepas tu kau ingat aku akan diam je ke? Kau jangan ingat aku tak tahu plan kau tau. Plan? Plan apa benda je? Lupa ni, lupa. Owner dalam rumah ni dah ada dalam genggaman aku. Engkau tu menantu yang tak guna. Aku tahu plan kau dengan anak buah kau yang kecil tu. Aku akan bongkarkan semua dekat Uzam dengan ayah mentua aku. Okey? Suka